Halo semua, selamat datang ke Auto Touch Malaysia. Hari ini, kami akan meneroka Nissan X-Trail 2025, sebuah SUV kompak yang bergaya dan serba boleh untuk pemandu moden. Dengan reka bentuk grill V-Motion yang berani, lampu LED yang tajam, dan badan yang aerodinamik, X-Trail menawarkan rupa yang elegan dan moden. Bahagian dalamannya luas dan premium, dengan bahan berkualiti tinggi serta susun atur yang praktikal. Ia tersedia dalam konfigurasi 5 tempat duduk dan 7 tempat duduk, memberikan fleksibiliti kepada keluarga dan mereka yang memerlukan lebih banyak ruang. Di bawah bonet, X-Trail hadir dengan dua pilihan enjin. Enjin petrol 2.5 liter 4 silinder menghasilkan 181 tenaga kuda dan 244 Nm torque, dipadankan dengan transmisi CVT. Ia boleh didapati dalam versi pacuan roda hadapan (FWD) dan pacuan semua roda (AWD). Bagi mereka yang mengutamakan kecekapan bahan api, Nissan menawarkan sistem hibrid e-Power, di mana enjin petrol bertindak sebagai penjana kuasa, manakala motor elektrik menggerakkan roda, memberikan pengalaman pemanduan seperti kenderaan elektrik (EV). Model 2WD petrol mencatatkan 16.1 km/L, manakala versi AWD mencapai 15.4 km/L. Nissan X-Trail 2025 juga dilengkapi dengan teknologi dan ciri keselamatan canggih. Ia menampilkan skrin infotainment 12.3 inci dengan Apple CarPlay dan Android Auto tanpa wayar, memastikan sambungan yang lancar. Ciri keselamatan termasuk brek kecemasan automatik, amaran keluar lorong, pemantauan titik buta, dan kawalan jelajah adaptif, memberikan pemanduan yang lebih selamat dan yakin. Dari segi harga, ia berbeza mengikut pasaran. Di Australia, harga bermula dari AUD $37,750, hampir sama dengan RM114,000 Malaysia, manakala model hibrid tertinggi berharga AUD $59,265, hampir sama dengan RM179,000 Malaysia. Di Arab Saudi, harga bermula dari SAR92,000, hampir sama dengan RM116,000 Malaysia, hingga SAR148,000, hampir sama dengan RM187,000 Malaysia. Di Malaysia, ia dijangka berharga dalam lingkungan RM140,000 Malaysia hingga RM190,000 Malaysia. Dengan pilihan tempat duduk yang fleksibel, enjin hibrid yang menjimatkan bahan api, dan ciri keselamatan terbaik, Nissan X-Trail 2025 kekal sebagai pesaing kuat dalam segmen SUV kompak. Apa pendapat anda? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Auto Touch Malaysia untuk lebih banyak ulasan kereta. Jumpa lagi di video seterusnya.